Ini adalah Katy Freeway di Houston, Texas. Ini adalah lebuh raya paling lebar di dunia. Di bahagian yang paling lebar, lebuh raya ini ada 26 lorong. Pada tahun 2008, Texas telah membesarkan lebuh raya ini kepada status gergasinya dengan kos 2.8 bilion US dollar. Janjinya mudah. Dengan lebih banyak lorong, maka kesesakan pun akan berkurangan. Tapi dalam masa beberapa tahun saja, selepas naik taraf lebuh raya ini, perjalanan waktu pagi telah menjadi lebih lama dari sebelum highway ini dibesarkan. Dan waktu petang, masa perjalanan dilaporkan naik hampir 50%. Fenomena yang sama pun berlaku di Malaysia. Kerajaan dah berpuluh tahun bina highway. LDP, MRR2, Sprint, Duke, Dash. Tapi tak kira berapa lebuh raya yang kita bina, kita masih boleh tersidai kereta masa nak balik kerja. Naluri pertama korang mungkin adalah untuk menyalahkan perancangan bandar atau mungkin salahkan engineer. Siapa yang design jalan ni? Tapi itu sebenarnya bukan kegagalan engineering. Masalahnya, trafik tak ikut hukum fizik. Trafik ikut hukum ekonomi. Saya mulakan dengan model yang ada dalam minda semua orang. Kebanyakan orang fikir trafik ini macam air. Jalan raya macam pipe. Kalau pipenya terlalu kecil, air akan tersekat. Jadi penyelesaiannya, buatlah pipe yang lebih besar. Logik ini memang betul untuk air, untuk elektrik, untuk kelajuan internet. Tapi ada satu perbezaan di antara air dengan kereta. Molekul air tidak boleh berfikir atau buat keputusan. Pemandu boleh. Molekul air tak tengok pipe yang penuh dan cakap, "Alah, saya relax dulu. Kejap lagi baru saya gerak." Tapi manusia akan mengubah tingkah laku mereka mengikut situasi. Dan inilah masalah teras kita. Bayangkan macam ni. Untuk setiap highway yang sesak, ada segolongan pemandu yang kita tak nampak dengan mata kasar. Siapakah golongan ini? Orang yang guna jalan kecil sebab highway jam. Orang yang keluar ofis pukul 8.30 malam untuk elakkan peak hour. Orang yang ambil LRT sebab dia malas nak memandu. Dan orang yang tak buat perjalanan tu langsung. Mungkin dia memilih untuk kerja dari rumah. Semua orang ini mungkin akan memandu sekiranya jalan raya tak jam. Permintaan untuk penggunaan jalan raya memang wujud dan jauh lebih dari yang kita boleh nampak. Ekonomis panggil ini latent demand. Permintaan yang wujud tapi kita tak nampak. Sekarang tengok apa yang terjadi apabila kita tambah satu lorong. Highway kita pun jadi laju untuk seketika. Dan apabila ini berlaku, berita akan tersebar. Waze akan mula menukar recommendation. Mamat yang 8.30 malam tu mungkin akan mula balik pada pukul 6.30 macam manusia normal. Perjalanan yang dahulunya tak berbaloi dari segi masa, mungkin sekarang dah jadi berbaloi. Dan macam itu sahaja highway baru kita akan menjadi sesak semula. Congestion ini bukan sekadar teori. Pada tahun 2011, dua orang ekonomis, Giles Duranton dan Matthew Turner, telah membuat sebuah kajian dari analisis data berpuluh tahun dari ratusan bandar di Amerika. Soalan mereka, bila sebuah bandar tambah kapasiti jalan sebanyak 10%, apakah akan jadi kepada kadar pemanduan kereta? Jawapannya, pemanduan naik hampir 10%. Mereka menamakan ini Fundamental Law of Road Congestion. Kalau awak bina, mereka akan datang. Setiap kilometer lorong baru akan dipenuhkan sampai kesesakan kembali. Ini macam melonggarkan tali pinggang untuk kurangkan perasaan tidak selesa apabila makan terlalu banyak. Masalahnya bukan pada tali pinggang. Masalahnya awak makan terlalu banyak. Apabila awak melonggarkan tali pinggang, awak hanya membesarkan ruang untuk makan lebih. Maksudnya, kesesakan lalu lintas bergantung bukan pada kapasiti jalan raya. Ia bergantung kepada permintaan manusia terhadap penggunaan jalan raya. Dan permintaan ini bergantung kepada toleransi kita terhadap kesakitan. Okey, so kalau orang jahatnya adalah latent demand atau manusia-manusia yang nak guna jalan tapi tidak, macam mana kalau kita boleh magic? Boleh kawal bilangan kereta. Kalau macam tu, logik bina jalan baru akhirnya akan mencapai hasil yang diingini. Betul tak?
Yang peliknya, tak juga. Dan pada tahun 1968, seorang ahli matematik Jerman bernama Dietrich Bres telah membuktikan kenapa. Inilah hasil kajiannya. Bayangkan 4,000 pemandu ingin pergi kerja setiap pagi dari bandar A ke bandar B. Ada dua laluan yang boleh digunakan. Laluan pertama mula dengan jalan kecil dan habis dengan highway besar. Laluan kedua mula dengan highway besar tetapi habis dengan jalan kecil. Apabila awak menggunakan highway besar, masa perjalanannya adalah tetap 45 minit. Tak kira berapa banyak kereta. Tapi atas jalan kecil, masa perjalanannya bergantung pada trafik. Bilangan kereta dibagi dengan 100. Jadi 2,000 kereta bermaksud 20 minit. 4,000 kereta, 40 minit. Tanpa apa-apa perubahan lebihan kepada struktur jalan ini, pemandu dijangka akan membahagikan diri sendiri sama rata di antara dua jalan ini. 2,000 pemandu akan ambil laluan satu, 2,000 lagi akan ambil laluan kedua. Kerana masa yang diambil untuk kedua-dua jalan ini adalah sama, iaitu 20 minit tambah 45 minit. Semua orang akan mengambil masa 65 minit. Sekarang, bayangkan bahawa kerajaan membina satu shortcut baru untuk menghubungkan dua laluan itu di tengah-tengah. Shortcut ini kita anggap saja adalah magic, okey? Masa nak lintas serta-merta. So, ia tidak memakan masa langsung. Apabila laluan baru ini dibina, setiap pemandu yang tengok peta akan berfikir, kenapa saya nak bazirkan 45 minit di atas highway? Saya boleh ambil jalan kecil, lintas shortcut free, lepas tu ambil jalan kecil sebelah sana. Paling teruk pun 40 minit saja. Dari 65 minit, perjalanan awak akan dipendekkan kepada 40 minit. Wow, jimat masa gila. Tapi inilah masalahnya. Semua orang boleh nampak peta yang sama. Semua 4,000 pemandu yang berfikir secara rasional sama-sama menukar laluan. Lihat apa yang terjadi sekarang. Kesemua 4,000 kereta akan melalui jalan pertama yang kecil ini. Ini akan mengambil 4,000 dibahagi dengan 100 ataupun 40 minit. Lepas tu shortcut. Lepas tu, semua 4,000 kereta ini akan melalui jalan kecil yang kedua. So, tambah 40 minit lagi. Sekarang, semua orang mengambil masa 80 minit untuk sampai destinasi mereka. Dari 65 minit jadi 80 minit. Dan oleh sebab kita semua tak ada WhatsApp group di mana kita boleh tukar-tukar maklumat, kita tidak boleh nak cakap 1,000 orang guna jalan ini, 1,000 lagi guna jalan itu. Semua orang akhirnya akan terperangkap dalam norma baru. Sungguh pun kita semua bertindak dengan rasional, akhirnya semua terperangkap dalam situasi yang lebih buruk. Bukti yang paling kukuh berlaku di Seoul pada tahun 2003. Kerajaan Korea telah merobohkan Chonggyecheon Elevated Highway, sebuah lebuh raya yang membawa lebih kurang 160,000 kereta sehari dan menggantikannya dengan sungai dan taman. Kebanyakan orang telah meramalkan bencana trafik. Tapi hakikatnya trafik di kawasan sekeliling bertambah baik. Induced demand telah berlaku secara terbalik. Dan matematik Bres dibuktikan betul. Okey, so apa maksud semua ni? Adakah kita patut robohkan LDP? Bukan. Cerita Seoul tu bukan pengajaran tentang merobohkan jalan. Ia pengajaran untuk satu prinsip yang lebih besar. Bahawa masalah trafik bukan masalah kapasiti. Masalah trafik adalah masalah ekonomi. Dan macam apa-apa masalah ekonomi, ia boleh diselesaikan dengan insentif yang betul. Jadi apa yang betul-betul berkesan? Ada dua benda dan hanya dua benda yang ada track record sebenar. Yang pertama adalah untuk memperkenalkan congestion pricing seperti di negara jiran kita, Singapura. Ingat balik pendedahan pada awal video ini. Kesesakan lalu lintas bergantung kepada tahap kesakitan yang orang sanggup tahan. Sekarang ni kesakitan itu dibayar dengan masa. Maksudnya, semakin lama masa yang diperlukan untuk bergerak ke destinasi, semakin tinggi kemungkinannya awak tidak mahu memandu. Congestion pricing menukarkan kos masa menjadi kos duit.
Sekarang, semakin mahal kosnya untuk melalui jalan tersebut, semakin tinggi kemungkinannya awak tidak mahu memandu. Dan tak macam masa, duit boleh dilaraskan mengikut situasi, boleh dikutip dan boleh dilaburkan semula. Singapura telah memperkenalkan electronic road pricing sejak 1998. Di setengah kawasan bandar, kosnya akan naik pada waktu rush hour di kawasan-kawasan yang paling sesak. Akibat itu, orang yang tak perlu memandu pukul 8 pagi katakan tak akan memandu. Jalan akan kekal lancar untuk mereka yang paling menghargainya. Mekanisme ini telah mengurangkan latent demand dan ini adalah cara paling berkesan di dunia. Malangnya, ia juga adalah cara yang paling tidak popular dan tak ramai ahli politik yang sanggup mengambil risiko yang mungkin boleh menamatkan kerjaya mereka. Maka tinggallah cara kedua. Bukan untuk menyekat latent demand, tapi untuk mengalihkan latent demand ke tempat lain. Dan ini biasanya dibuat melalui sistem pengangkutan awam yang sangat efisien. Apabila sistem pengangkutan awam cukup efisien, cukup laju, cukup kerap, cukup senang, permintaan untuk memandu akan mengecil dengan sendirinya. Setiap train MRT yang penuh ialah 1000 kereta yang tak muncul atas jalan raya. Matlamatnya bukan untuk menjadikan perbuatan memandu itu mustahil. Matlamatnya adalah untuk menjadikan pilihan tidak memandu lebih rasional untuk cukup ramai orang. Dan akhir sekali, sesuatu untuk korang fikirkan. Setiap kali awak dengar pengumuman highway baru akan dibina, jangan tanya bila siap. Tanya, bolehkah duit ini digunakan dengan lebih baik? Setiap bilion ringgit yang digunakan boleh menjadi sistem pengangkutan awam yang lebih canggih. Membina jalan raya baru adalah pilihan yang paling senang dari segi politik, tapi penyelesaian yang benar-benar berkesan, susah, lambat dan tidak popular biasanya. Soalan sebenar bukan kenapa jalan kita jam, korang memang dah tahu jawapannya. Soalan yang patut ditanya adalah, berapa lama lagi kita nak terima penyelesaian yang senang berbanding dengan penyelesaian yang betul?